Hai korang, morning. Masak apa untuk berbuka? Mama bagi idea masakan Mama semalam. Mama buat ayam masak Thai je. Before memang Mama ada buat, tapi kali ni punya resepi Masya Allah, agaknya orang puasa kan, jadi betul, sangat sedap. Masin dia, rasa dia semua, walhal kita puasa. Tapi kan nak cerita pasal pengalaman puasa pertama semalam, kelakar. Mama rasa korang pun ada juga. Nak tahu tak, semalam Mama terminum air bandung yang Mama buat untuk berbuka. Masya Allah, banyak korang Mama minum. Konon-konon nak rasa lah, Mama kacau air bandung tu gunakan sendur. Sendur tu kan macam agak besar. 2 kali hirup Mama minum. Masya Allah, memang rasa sedap. Memang ngam-ngam. Sampailah anak Mama, Kisha, Mama puasa. Masa tu Mama dia macam tercengang-cengang. Cari singki, kita promo balik. Ya Allah, dah ada tinggal beberapa minit je untuk Mama berbuka. Pengalaman lah. Korang pun ada pengalaman macam ni tak? Apa pengalaman korang sehari puasa semalam? Kalau ikutkan pun, semalam kami terlewat bangun sahur. Mujurlah mak Mama dekat kampung telefon. Ya Allah, nasib baik dia orang telefon. Kalau tak, memang confirm tak bersahur lah kita orang. Okey, siap dah ayam masak Thai Mama. Bismillah.